Korang pernah terfikir tak berapa dalam sebenarnya pelantar minyak kat tengah laut tu? Sini, geng Geo nak story. Sebenarnya ada banyak jenis pelantar dan setiap satu tu ada kepakaran tersendiri ikut kedalaman laut juga sebenarnya. Pertama, Jacob Rig. Ni jenis yang paling biasa kat perairan Chetek. Kakinya boleh diturunkan sampai dasar laut. Dia beroperasi dalam kedalaman lebih kurang 100 meter macam tu. Tapi dari dasar tu dia boleh gerudi sampai 9 km ke bawah bumi. Kedua, Tension Leg Platform atau TLP. Platform ni nampak macam terapung, tapi sebenarnya dia diikat dengan kabel tegang terus ke dasar laut, geng. Kedalaman operasi dianggarkan sekitar 1200 hingga 1600 meter. Contohnya Magnolia TLP. Ketiga, Spar Platform. Struktur ni macam tiang panjang yang terapung menegak sesuai untuk laut dalam. Biasanya akan digunakan pada kedalaman 1500 hingga 2500 meter. Salah satu contoh paling ikonik iaitu platform pedido milik Shell. Keempat, Semi-Submersible Rig. Yang ni pula terapung, separuh tenggelam, nampak sangat stabil walaupun laut bergelora. Sesuai untuk lautan yang dalam. Kedalaman dia boleh cecah 3000 meter. Yang kelima, Drill Ship. Korang bayangkanlah, dia ni sejenis kapal besar tapi ada menara gerudi kat tengah. Drill ship ni power gila sebab boleh bergerak ke mana-mana lokasi tanpa limit. Dia juga mampu beroperasi dalam air sedalam 3600 meter dan rekodnya boleh korek sampai 15 km, geng. Contoh terkenal Scarabeo 9. So, pelantar minyak ni korang jangan fikir dia sekadar bersih terapung tengah laut je. Teknologi macam ni lah yang buat kita dapat minyak dan gas dari perut bumi. Dapat something?